Jibril alaihissalam pernah ditanya oleh Nabi, "Ya Jibril, adakah lepas aku meninggal kau masih kekal datang ke bumi ini?" Maka dijawab oleh Jibril, "Saya akan datang 10 kali selepas Tuhan wafat. Saya akan angkat cabut balik 10 mutiara yang berharga daripada bumi." "Apa yang kau cabut itu ya Jibril?" "Al-awwalu arfa'ul barakah minal ardi." Nombor 1 saya cabut berkat. Nombor 2 yang hilang al-mahabbah min qulubi khalqi, kasih sayang di kalangan manusia. Yang ketiga asyufaqah min qulubil aqarib, aku cabut sifat kasih sayang juga khususnya di kalangan kaum kerabat. Dia ada beza kasih sayang sesama manusia dengan kasih sayang kaum kerabat lain. Kita sekarang ni ramai orang jaga kasih sayang sama kawan-kawan, tapi dengan mak saudara, pus papat tu tak baik. Jangan heran dia dah ditarik oleh Jibril. Wa rabi arfa'ul adlu minal umara, aku cabut sifat adil dari para pemimpin. Wal khamis arfa'ul haya'u minan nisa, aku cabut sifat pemalu daripada orang perempuan. Wasadis arfa'ul sabru minal fuqara, aku cabut sifat sabar daripada fakir miskin. Wasabi arfa'ul wara' wa zuhud minal ulama, aku cabut sifat zuhud dan juga wara' daripada hati para ulama. Mana ulama dengan jutawan kosmetik dah tak ada beza lifestyle-nya. Wasamin arfa'u as-sakha minal aghnia, aku cabut sifat pemurah daripada orang kaya-kaya. Watasi arfa'ul Quran, yang ke-9 aku cabut Quran. Al-ashir arfa'ul iman, dan yang terakhir aku cabut adalah iman.